Korang, hampa tengok tak drama real life pasangan yang selalu viral kan? Majlis mewah dorang tu. Alah, si Prince Said dan Fatin Syazwani tu. Kalau dulu trending sebab birthday ala Sri Devi, sekarang trending sebab gaduh keluarga sampai masuk balai. Jom bawakan the full tea. Dari mula sweet sampailah drama hospital dan now viral live TikTok. Kita rewind sikit ke Julai lepas. Prince Said sambut birthday siap potong kek bertata emas RM200,000 katanya. Isteri dia pakai barang kemas 2 juta macam Sri Devi. Netizen masa tu dah mula tanya, ni jual laksa kah? Jual emas? Tapi ada pula netizen dedah. Anak dia pun dihantar ke taska kemas je. Kalau betul kaya, kenapa bukan private school? Ada juga kata, jual laksa pun boleh jadi kaya kah? Tapi bukan overnight macam ni. Fast forward ke awal November, satu insiden kecoh berlaku di hadapan rumah kakak Prince Said di Teluk Pulai, Kelang. Menurut kenyataan beliau kepada media, Prince Said membuatkan laporan polis selepas mendakwa telah dipukul oleh 4 individu dikenali, termasuk ditumbuk di muka, dicakar dan cermin kereta Proton X70 miliknya dipecahkan menggunakan topi keledar. Beliau turut menyatakan ada bukti rakaman CCTV kejadian tersebut. Kata Prince, insiden itu berlaku selepas beliau didakwa mengongkong dan menghalang isterinya Fatin Syazwani daripada berjumpa dengan ahli keluarga. Namun menurutnya, keputusan itu dibuat atas kehendak Fatin sendiri. Dalam kenyataan beliau, hakikatnya isteri enggan berjumpa mereka atas sebab tertentu dan saya membuat laporan polis untuk keselamatan diri serta bimbang mereka bertindak agresif. Malah, sebelum kejadian itu, beliau juga mendakwa menerima desakan dari individu sama agar berpisah dengan isteri dan turut mengganggu urusan penjagaan 2 anak mereka. Video lain menunjukkan Fatin berada di hospital melalui rakaman bersama Prince di mana Fatin menyatakan secara langsung bahawa dia mahu fokus untuk sembuh dan berehat serta tidak bersedia berjumpa sesiapa ketika itu. Namun, perkara ini mengundang persoalan netizen bila kakak Prince Said dilihat berada di sisi Fatin ketika itu. Ramai tertanya, jika Fatin tak mahu diganggu, kenapa ahli keluarga sebelah suami dibenarkan hadir, tapi tidak ibunya sendiri? Lebih panas lagi, adik Fatin bernama Muhammad Ikhwan tampil pula di media menyuarakan rasa terkilan mendakwa beliau, abang dan ibu bapa mereka telah ditahan reman oleh polis hanya kerana ingin berjumpa dengan Fatin. Buruk kan mak abah yang kena kes tangkap ni. Kalau buat saya dengan abang saya pun tak apa dah. Dia sanggup letak mak saya tu dekat mak mentua dia tu dalam lokap. Ikhwan turut mendedahkan bahawa hubungan mereka dengan Prince sebelum ini baik. Namun mulai renggang sejak isu pembedahan bariatrik timbul. Katanya mereka tidak memusuhi Prince Said, cuma mahukan penjelasan dan peluang untuk ibu mereka menziarahi kakak mereka di hospital. Okey geng, sekarang kita masuk bab yang paling ramai netizen nak tahu. Isu pembedahan bariatrik Fatin Syazwani. Mula-mula viral, kata dia dipaksa suami, konon jadi tikus makmal untuk produk kurus. Tapi, betul ke semua tu? Menurut Prince Said sendiri, dalam satu temu bual eksklusif, dia kata Fatin buat keputusan tu sendiri tanpa bagi tahu pun dekat keluarga sebab tekanan body shaming. Bukan sebab nak promote produk, tapi Fatin sendiri dah mengaku dia menyesal buat pembedahan itu. Katanya tak sangka tindakan tu jadi punca pergaduhan besar dalam keluarga sendiri. Sampai sekarang, dia masih terlantar kat hospital sebab dehidrasi, bukan komplikasi pembedahan. Tapi drama makin panas bila ada ahli keluarga yang masuk wad tanpa izin. Prince claim ada yang buat serang hendap dan dari situ makin banyak spekulasi timbul.
Prince side luar. Katanya dari awal kahwin lagi, dia dah dibenci keluarga mentua. Padahal, dia kata dia jaga isteri elok. Bantu keluarga. Tapi masih kena tekan untuk cerai. Tapi, netizen tetap skeptical. Adik ipar Prince dedahkan yang Prince suruh Fatin minta duit RM20,000 dari adik ipar. Beli Swarovski dari Shopee. Tapi mengaku original. Dan kereta X70 pun beli hasil sponsor Fatin. Macam mana pula hang beli X70 tu minta aku RM20,000? Betul tak? Ada statement bank. RM20,000 tu hang ambil duit aku macam mana? Masa ni, netizen dah berpecah dua. Ada yang simpati dengan Fatin, especially lepas tengok dia terbaring lemah ke hospital. Tapi ada juga yang mula sangsi. Betul ke semua ni konten? Komen-komen makin pedas. Ada yang cakap Prince tu jual laksa dan detox je. Tapi klaim kekayaannya over the top. Tapi penyokong tegar pula kata dia ada bisnes baju, food review dan kerja tetap. Dalam kisah Prince Said dan Fatin ni, satu je yang pasti. Media sosial boleh nampak cantik luarannya, tapi hakikat sebenar hanya mereka yang tahu. Kadang-kadang cinta diuji, kadang-kadang keluarga jadi luka paling dalam. Tapi yang penting sekarang, doakan yang baik-baik untuk Fatin supaya cepat sembuh dan anak-anak tak terkesan. Alright, sampai sini sahaja. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe channel Oi Jom untuk lebih banyak cerita panas, gosip terkini dan kisah selebriti Malaysia yang buat kita semua tak cukup teh nak hadap. Assalamualaikum dan bye-bye.